Okay, pada 25 hari bulan Februari, lebih kurang pukul 10.30, kejadian tembakan berlaku di rumah saya. Masa tu saya kat luar dengan kawan tengah minum. Saya terima panggilan daripada isteri saya mengatakan ada beberapa dengar bunyi letupan lah. Selepas tu saya terus ke rumah saya. Saya cek ada beberapa peluru tembusi pagar dengan kereta saya. Hadapanlah cermin. Sliding window. 99 Taman Jalung, Sungai Siput, alamat saya. Terkejut lah, kecewa sikit lah kenapa peristiwa ini berlaku. Kerana kami adalah satu badan NGO yang sentiasa berjasa kepada rakyat, membantu rakyat. Tambahan lagi kami adalah penyokong kuat Barisan Nasional. Kita pun mahu kerja usaha untuk kemenangan Barisan Nasional di Parlimen Sungai Siput. Dan keluarga saya merasa ketakutan lah. So saya menuju ke Balai Polis buat laporan Balai Polis Besar Sungai Siput. Lepas tu ada beberapa anggota polis mari buat siasatan dan mereka panggil forensik polis untuk siasatan lanjut. Masa kejadian 3 orang, mak saya, isteri saya, anak saya. Tidak, masa tu anak saya dan isteri saya sudah tengah tidurlah. Masa itulah insiden ini berlaku. Tidak sesiapa cedera. Hanya ni 3 peluru menembusi besi pagar, terkena kereta, pamcet, tayar dengan bumper lah. Yang 2 lagi peluru sudah menembusi sliding door. Setakat ni mereka kata mereka menjalankan siasatan. Mungkin lepas siasatan lengkap, mereka akan beritahulah siapa punca atau siapa yang punca itu semua. Saya merasa ini berasaskan politik kerana kumpulan kami kebelakangan ini buat keputusan untuk menentang bakal calon yang dicadangkan kerana kami tidak berpuas hati dengan beliau kerana beliau gagal berjasa kepada rakyat dan tidak menunaikan janji-janji beliau kepada parlimen beliau. Kami tidak mahu orang yang calon tanggungjawab terhadap rakyat untuk parlimen kami kerana yang amat berhormat Perdana Menteri kita berjiwa rakyat, berjuang untuk rakyat, berjasa untuk rakyat. Berasaskan itu, kami bercadang wakil rakyat yang akan pilih harus ikut kita punya Perdana Menteri punya konsep lah. Jangan besok jadi wakil rakyat, PM pula dapat nama yang negatif lah. Mungkin dia sudah tersalah pilih orang. Sebelum berlaku perkara ini, kami sebagai penyokong BN dan pengundi Parlimen Sungai Siput menentang bakal calon tersebut. Kerana kami setia kepada BN, kami mahu bakal calon yang setia kepada BN dan rakyat. Itulah motif kami. Kami bukan dari parti pembangkang atau penyokong pembangkang untuk menentang ini. Kami sebagai penyokong BN menentang kerana kebaikan imej kerajaan Barisan Nasional di negara ini. Walau apapun kami terus berjuang untuk menetapkan suatu bakal calon yang berjiwa rakyat, yang memberi jasa yang baik kepada rakyat. Itu juga motif kami. Kami tidak pilih siapa calon dan tidak bercadang sesiapa pun. Kami ini terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Parti Dato' G. Palniwan. Permintaan kami asal bakal calon tersebut orang yang berjiwa rakyat. Itu motif kami. Ini mungkin
mereka ambil kesempatan walaupun pihak yang berminat kerusi Parlimen Sungai Siput dari parti BN ataupun pembangkang ini, kita tidak boleh classify sebagai siapa yang buat. Kita tidak kenal pasti. Perkara ini biasa berlaku dari parti sendiri ataupun parti pembangkang. Ini berasaskan satu kontroversi politik. Kita tak boleh tunjuk siapa yang buat atau tak boleh tuduh siapa dia yang buat lah kan. Kita terpulanglah nanti kepada siasatan polis. Ini sajalah. Ini lebih kurang 3,000 lebih lah. Kita punya kumpulan ada, kerana kami adalah bekas penyokong Indraf, sekarang memberi sokongan yang padu kepada kepimpinan Yang Amat Perdana Menteri. Saya nak sentuh sedikit tentang persatuan kami. Persatuan kami adalah bernama Persatuan Kemajuan dan Perpaduan Rakyat Perak. Persatuan Padu Perak. Pengerusi kami Tuan Ramu, dan kami ada 22 bahagian di seluruh Perak. Saya berjawatan sebagai ketua bahagian Padu Parlimen Sungai Siput. Kami adalah bekas penyokong Indra melebihi 20,000 orang di seluruh Perak. Kami sudah buat keputusan dan berikrar bahawa kami akan memberi sokongan yang penuh seberat suara kepada Kerajaan Barisan Nasional dan kemenangan kursi-kursi Parlimen BN. Juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri menghulurkan peruntukan sebanyak 300,000 untuk aktiviti persatuan kami. Dengan itu kami sudah bersetuju dan inilah kami sudah mula buat kerja lebih kurang 2 tahun. Walaupun kami menentang sebelum ni kerana dasar dan sifat kerajaan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau sudah memberi banyak bantuan dan keistimewaan kepada kaum India di negara ini. Kerana itulah jadi satu batu asas bagi kami untuk memberi sokongan ini. Saya memohon kepada Perdana Menteri dan Menteri Besar Perak, Presiden Datuk G. Padaniwel, tolong hantar calon yang berjiwa rakyat yang boleh menang. Kalau boleh muka baru. Muka yang lama yang sedia ada ni sudah ada track record yang tidak baiklah. Mungkin track record ni akan memberi luang kepada kekalahan kerusi Parlimen di Sungai Siput. Membuka ruang kepada kekalahan. Kerana mereka belum ada apa-apa peristiwa yang buruk ataupun track record yang buruk. Untuk mengekalkan imej yang baik, mungkin mereka akan memberi jasa yang bagus kepada rakyat. Perkembangan Sungai Siput sudah seperti kecut lah, boleh katakan. Kerana walaupun pembangkang menang, mereka tidak boleh buat apa-apa kebaikan atau pertolongan kepada rakyat. Kerana kerajaan ini adalah kerajaan Barisan Nasional. Hanya kerajaan Barisan Nasional akan boleh membantu rakyat. Oleh kerana pengalaman dan skill kerajaan ini sudah tahulah, kita 58 tahun kita sudah tahu kerajaan Barisan Nasional saja boleh membela rakyat. Mampu kerana sekarang kami semua usaha untuk kemenangan, seperti NGO dan parti-parti politik komponen Barisan Nasional. Kamu semua sudah berganding bahu untuk kemenangan bakal calon Sungai Siput. Okey, Sungai Siput ini kes tembaknya itu merupakan kita melihat bahawa ia merupakan satu motif lah sekadar untuk menakutkan. Jadi menangkan rumah itu adalah rumah yang dihuni ataupun diduduki oleh seorang
seorang yang aktif dalam politik, maka kemungkinannya adalah orang kata itu motif politik ataupun sebaliknya. Namun demikian, kita juga perlu melihat dari sudut-sudut yang lain lah, sekiranya adanya motif-motif yang lain yang berbentuk peribadi ataupun yang ada kaitannya dengan hal-hal yang lain untuk kita siasat. Jadi untuk ini kita telah menyiasat kes ini di bawah seksyen 8 akta ni, senjata api, dan setakat ini kita telah pun memanggil pihak-pihak yang tertentu untuk memberi kerjasama, khususnya untuk merakamkan statement lah ya. Dan dalam masa yang sama kita memantau lah segala kegiatan-kegiatan yang semacam ini ya. Dan setakat ini kita belum ada tangkapan. Kita sekadar hanya merakamkan percakapan pihak-pihak yang mungkin kita boleh membantu polis dalam melaksanakan siasatan ini. Family members, right? The complainant and also the family members, right? Jadi dalam kejadian tersebut yang ditembaknya ialah grill kereta itu, dan ketika itu tiada orang di kawasan rumah tersebut, dalam rumah ada kawasan keluarga lah, kecuali pengadu di dalam rumah adanya keluarga, tetapi pengadu itu tidak ada di rumah pada ketika itu, right? We are looking on the various aspect lah, dari sudut-sudut yang tentu. Kita melihat dari sudut politik, kita juga melihat dari sudut jenayah, kita melihat dari sudut-sudut lain seperti apa yang kita mungkinkan sesuai lah ya. Ada kemungkinannya gangsterism, ada kemungkinannya dadah, ada kemungkinannya perkara yang lain. So we have to look on the various aspect so that we can narrow down our investigation, right?